Hello, assalamualaikum. Welcome back again to my YouTube channel. Alright guys, so memandangkan sekarang ni musim cuti sekolah pun dah start, cuti tahun baru pun dah start. So sekarang ni kita orang semua, aku dengan sepupu aku dengan adik-beradik aku, and kita orang nak pergi bercuti. Bukan bercuti, kita nak pergi balik kampung. Kita nak pergi balik kampung sebab dekat kampung malam ni kita orang ada sambutan macam majlis kesyukuran dan juga birthday lah. So korang enjoy je. Okay, aku nak pergi balik kampung sekarang. Alright, so untuk kali ni aku balik dengan sepupu aku. Tak nampak geng. Okay, so untuk kali ni aku balik dengan sepupu aku sebab aku tadi balik kerja awal. So aku tak tunggu adik aku lah, sebab adik aku dia balik lagi pukul 5 lebih boleh balik. So tapi sekarang ni baru lepas solat Jumaat tadi dalam pukul 3 lebih. Sekarang ni aku balik dengan sepupu aku sebab dia cuti. And dia pun tadi ada call aku. Dia kata nak gerak balik kampung. So aku cakap, jelah gerak sekali dengan aku. Sebab dia pun dah lama dah tak balik kampung. And now aku tengah tunggu dia. Dia tengah turun. So tiap apa aku update bila dah sampai kat sana. Okay, bye bye. Macam mana buka ni? Kau dah record lagi ni? Oh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pipi 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 mi olele pipi. Hello everyone. Gila tu. Ni gila. Style tu benda ni. Okay, so sekarang ni kita dah sampai kat Kuala Selangor. And biasa ada jam sikit. Tapi sekarang baru pukul berapa? 6.30. 6.30 ke? Oh dah. 6.30? Kau biar betul? 5 suku. 5 suku. 6.30 agak-agak lah. Dah pukul 5 suku. So mungkin lagi 40 minit kita sampai dah pukul 6 macam tu lah. Okay, so korang enjoy je. Lepas ni kita dah sampai rumah. Aku nak makan, aku lapar. Alright geng, so sekarang ni aku dah sampai dekat Kuala Selangor. Tadi kita dah berjalan daripada pukul 4 lebih kurang pukul 4 lah. So sekarang dah pukul 5.20. Dah sejam lebih. So ada lagi dalam 40 minit tu aku sampai kampung. Tapi sekarang ni aku tadi aku lupa isi minyak. Aku lupa isi minyak apa semua. So Ayu sekarang ni dia tengah dekat dalam, tengah beli air. Okay, so lagi dalam 40 minit kita akan sampai. Okay, so korang layan. Okay, let's go. Aku nak makan, aku lapar. Mak aku ada masak. Tapi tak tahu masak apa. Rendang kot. Dapat makan rendang sedapnya. Okay, so jom kita teruskan perjalanan. Tadi ayah dah kahwin dah. Aduh, jam bye, jam. Ini duk video call lagi. Alright gang, so sekarang ni aku dah sampai dah selepas 2 jam setengah perjalanan. Sekarang dah pukul 6.30 dah. Sekarang ni aku dah sampai. And now aku nak masuk dalam. Aku nak mandi, lepas tu aku nak makan. And kita jumpa korang sekejap lagi dekat majlis. Okay, so bye. A few moments later. Alright gang, so aku dah siap lah sekarang ni. Tadi aku dah mandi apa semua lepas maghrib. Sekarang dah pukul 8.30 dah. And now kita nak pergi ke
tak adalah buat macam kesyukuran sangat pun. Kita memang nak pergi sambut birthday, lepas tu ada makan-makan je. So kita orang pun, tadi aku nak makan nasi balik, tapi aku nak tengok apa yang ada kat sana. Kita nak tengok apa makanan yang ada untuk kita makan. Okay, so jom kita pergi ke rumah sebelah. Let's go. Kau tu yang kena cepat. Aduh. Hai. Wow, mantap. Sate, ada sate. Ada sate. Ui. Halo. Halo, pun sama juga. Makan je. Kami dah baca doa dah tadi. Saya Duduklah belakang. Aduh. Nyanyi lah. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Papa Iman. Happy birthday to you. Oh, 13 tahun emang? 13 tahun oh. Aduh nona jangan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Iya ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kali ada. Aduh Tuhan ampuni. Alright, so kita dah nak makan-makan dulu.